Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni saya nak cakap tentang antara keperluan dan kehendak. Ini tentang keperluan menggunakan kamera full frame ataupun keperluan kita menggunakan kamera crop body ataupun APS-C. Maksudnya antara keperluan dan kehendak. Full frame ni sama ada keperluan kita ataupun kehendak kita, lebih kepada kehendak kita. Okey. Untuk pengetahuan lah macam bagi yang baru tengok video ni mungkin tak tahu saya siapa kan. Ya, saya fotografer lah full time kan dan bekerja di Jabatan Kerajaan, dan kebanyakan kamera yang Jabatan Kerajaan sekarang guna memang adalah daripada full frame lah. Sebab dia kita merakam gambar pemimpin negara, paling-paling tidak pun menteri di kementerian masing-masing kan. Jadi memang memerlukan simpanan gambar yang berkualiti tinggi lah. Sebab gambar tu kan digunakan sebagai dalam apa ni, banyak keadaan lah, mungkin akan diarkibkan untuk kegunaan di masa-masa akan datang. Jadi kita perlukan simpanan gambar yang berkualiti tinggi. Dia bukan gambar jalan-jalan makan angin ke apa kan. Dan sebab bila kita nak simpan satu benda yang untuk jangka masa panjang ni, memang kita perlukan gambar yang dia punya image quality tu bagus lah. Macam gambar hari kebangsaan ataupun sambutan apa ni, pengisytiharan kemerdekaan, gambar Tunku Abdul Rahman yang kat tangan di Stadium Merdeka tu, dia menggunakan kamera. Dulu dah ada SLR juga dulu belum ada SLR lagi tapi dia menggunakan kamera large format lah. Dia punya apa ni, negatif gambar dia besar. Dia kurang besar ni lah, saya senang cerita lah dia punya dia punya negatif gambar dia kurang besar ni, 4x5. Dia punya apa tu, negatif gambar tu besar ni, dalam ni lah dia kecil sikit tapi dalam kotak ni saiz filem dia tu berbanding dengan saiz 35mm punya filem besar ni tengok jauh beza dia kan, antara saiz ni dengan ni kan. Sebab tu gambar Tunku Abdul Rahman yang angkat tangan tu, kualiti dia masih terjaga lagi hingga ke hari inilah. Okey, berbalik kepada keperluan atau kehendak menggunakan kamera full frame tu, dia tengok keperluan tu bergantung kepada kita ni di mana, siapa kita dan kita bertugas di mana. Contohlah, saya ambil contoh macam ni lah. Cikgu-cikgu sekolah kan, ataupun orang yang dipertanggungjawabkan mengambil gambar di sekolah kan. Gambar event di sekolah, gambar perhimpunan bulanan ataupun perhimpunan mingguan, nak ambil gambar meeting, mesyuarat, hari sukan kan. Dia kalau ikutkan keperluan dia tak perlu pun memiliki kamera full frame. Tapi kalau dia ada bajet nak beli tu pulang lah kan, tak ada masalah pun. Duit masing-masing kan. Mungkin cikgu tu sendiri nak beli ke apa kan. Tapi itulah, bagi saya lah, contoh lah macam dalam keadaan tu kan, mungkin ada yang kata full frame ni low light dia bagus kan, apa ni, kalau nak layan bokeh, dia tentang bokeh-bokeh artistik ni untuk event-event kan. Artistik tu tolak tepi dulu lah kan. Tentang kalau cover event macam gambar perhimpunan bulanan ke gambar meeting ke benda kan, bokeh-bokeh ni orang tak nak tengok sangat. Orang nak tengok konten cerita benda tu kan. Nampak gambar meeting, nampak bos kita apa semua dah okey dah. Gambar sukan macam tu kan, nampak gambar anak kita, nampak cikgu-cikgu semua ataupun company-company kecil kan, dia tak ada masalah sangat lah. Bukan orang nak tengok artistik bokeh creamy guna apa 85mm f1.8 tu, tak ada benda tu kan. Memang dari segi kualiti memang tak nafi, memang full frame ni ada kelebihan dia berbanding dengan APS-C. Sebab dia full frame ni dibuat memang flagship kamera lah. Jadi harga dia mahal biasanya lah. Memang biasanya lebih mahal. Sensor tu besar, memang lagi mahal kan. Dan memang dibuat untuk profesional lah. Okey. Ada yang kata pemilihan lensa untuk APS-C ni tak banyak. Sebenarnya banyak je, third party pun banyak. Kalau kita rajin cari memang ada je, tak ada masalah pun benda tu. Lagi satu lah, sebenarnya banyak faktor lah yang senang cerita macam ni. Saya pernah guna kamera Nikon D70S ni. Ini memang zaman-zaman siapa yang sebaik saya tahulah, dia keluar tahun 2005 kan, hujung 2004 2005. Dia memang bukan full frame. Dan kamera ni saya pernah guna untuk ni kamera sendiri masa tu, masa masuk jabatan dulu, kamera digital jabatan tak banyak dan saya gunakanlah kamera ni untuk saya rakam gambar. Saya pernah juga rakam gambar pertabalan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, guna kamera Nikon D70S ni je. Okey, tak ada masalah pun.
memanglah kualiti dia tak sama dengan kualiti kamera sekarang ni kan. 2005 dengan 2025, 20 tahun beza kan. Kalau ikutkan kualiti gambar smartphone pun dah lebih bagus daripada hasil gambar di 7S ni. Tapi maksud saya tak jadi masalah. Dan lagi satu kan, kepada yang tak tahu kan, kebanyakan masa mula-mula peralihan kamera digital Nikon, saya sebut Nikon dengan Canon lah, dua yang paling popular kan. Nikon D1 kan, masa dia keluar, bukan D1, Nikon D1 lah, digital kan, Nikon D1. Masa dia mula-mula keluar tu, dia bukannya full frame. Walaupun body nampak besar, nampak macam full frame, tapi Nikon D1 tu bukan full frame. Walaupun nampak macam besar, memang besar kan. Canon pun masa dia keluar Canon 1D series dia pun bukan full frame. Yang saya nak beritahu ni, kamera Nikon D1 dan Canon 1D series tu digunakan untuk merakam banyak gambar Olimpik, gambar news apa semua kan. Jadi tak ada masalah pun. Boleh kan waktu tu. Sekarang ni pun boleh je, tapi pasal pengeluar kamera ni dia akan sentiasa keluarkan model-model baru kan. 1DX Mark III, lepas tu 1DS, lepas tu sekarang ni R1 kan. Ya, mirrorless kan, macam Nikon sekarang dia ada Z series kan. Dia memang akan sentiasa keluarkan model-model baru lah untuk survival company dia. Takkan dia nak static kat situ je. Maksudnya kamera ni kita dah stop kat sini saja kan, tak nak buat lain lagi dah. Susah lah macam tu kan. Mesti dia akan buat tambah lagi megapixel daripada 20 pergi 30 pergi 50 pergi 100 kan. Dan kalau ikut keperluan pun, siapa je nak guna ISO sampai 100 megapixel tu kan. Sedangkan billboard 20 tahun dulu, kamera yang 10 megapixel pun dah boleh buat dah print billboard kan. Pasal billboard ni yang tepi-tepi jalan tu kita nak tengok bukan daripada jarak dekat kan. Kalau kita nak print gambar untuk photobook besar macam ni, 5 megapixel, 10 megapixel tu dah lebih daripada cukup dah. Dan zaman sekarang ni berapa ramai je orang yang nak print gambar kan. Okey. So tentang keperluan dan kehendak tu tanya diri sendiri lah. Kadang-kadang untuk general user yang bukan bekerja dengan news, yang bukan bekerja dengan agensi nak buat advertising kan. Selain daripada tu, biasanya lebih kepada kehendak lah. Nak rasa full frame tu macam mana, rasa feeling macam profesional kan. Macam tugas saya pun kalau cover-cover meeting kan, contoh cover meeting mesyuarat ke, benda-benda yang biasa-biasa lah kan. Tak perlu pun nak kamera full frame pun, kamera APS-C pun dah boleh dah. Tapi pasal jabatan ni semua pakai full frame kan, kita guna je lah. Tapi kalau tak ada, bukan satu keperluan pun nak guna full frame lah. Maksud dia macam tu. Pasal sekarang ni kualiti sensor APS-C tu memang dah bagus dah. Cuma kita je yang rasa macam, ada setengah orang rasa macam nak full frame lah, nak rasa full frame kan. Itu pulang nak rasa tu kehendak lah. Padahal kamera yang sedia ada tu boleh je guna kan. Macam untuk wedding kan. Wedding ni tambah-tambah sekarang lah package terutama yang tonton video saya ni kan. Biasanya package wedding you all ni bukanlah yang 10,000 ke atas kan. Kalau package wedding you all ni 10,000, 20,000 ataupun berpuluh-puluh ribu ke atas kan. You pun tak ada masa dah nak tengok video saya ni kan. Buang masa je. Biasanya yang menonton saya ni yang mungkin part time, yang ambil wedding yang 800, 900, 1,000 kan. Satu event kan. Kalau you nak invest kepada full frame yang body saja 5,000, ada terpulang lah kan. Tapi berbaloi tak dengan income yang you dapat tu kan. Dia macam tu lah. Janganlah ada rasa kecil hati pula kan. Maksudnya yang menonton ni, macam saya beritahu kan, saya beritahu dia yang menonton ni income untuk shoot event tu tak ada 10,000 ke atas kan. Dia maksudnya macam ni lah. Kalau income you all dah sedap kan, dah stabil kan, 20,000 sebulan kan, you all pun tak ada masa nak tengok video saya ni, dah sibuk dengan klien kan. Maksud dia macam tu lah. Jadi untuk jangan kita rasa rendah diri guna kamera APS-C ni kan. Jangan risau lah. Saya dah beritahu banyak kali dah dalam video-video yang saya rakam kan. Tapi macam ni lah, macam video YouTube ni, orang menonton ni dia melalui search engine dia cari. Bukan je orang baca blog, follow hari-hari individu tu, tak juga kan. Macam yang tengok video ni mungkin ada yang kali pertama kan tengok video saya ni kan. Ataupun mungkin ada kawan-kawan nak tengok kan. Cuma nak bagi tahu tu, kalau kerja kita ni bukan kritikal, bukan komersial, bukan nak cover news. Walaupun nak cover news pakai kamera APS-C pun boleh, tak perlulah kan. Tapi kalau nak, ikutlah kan. Dia bukan satu keperluan. Sebenarnya keperluan tu, kehendak tu diri sendiri yang boleh jawab lah. Aku ni betul-betul perlu ke tak perlu kan.
Contohlah macam kalau cover wedding kau event kan, ataupun memang kita ada duit lebih kan, dan kita buat komersial, suggestion saja, cadangan saja kan, laburkan duit tu beli lighting, macam ni lah. Lighting kan, lighting ni untuk sama ada sama ada flash yang strobe atas tu, ataupun flash apa ni, outdoor lah, macam AD200 kan, yang flash yang kita boleh letak tempat lain, merata-rata tempat tu, ataupun LED light macam ni. Pasal saya ada tengok fotografer yang pakai kamera body biasa, entry level, kit lens, tapi dia invest pada lighting, gambar dia cantik. Contohlah dia ambil gambar orang kahwin kan, di pelamin tu dia letak 2 flash kiri kanan. Contoh cuba kita tahu okey. Kalau dia guna kamera entry level APS-C, contohlah Sony A6400 atau A6700 tu baru kan, A6400 lah, Sony A6400. Di pelamin yang di satu pelamin tu keadaan dia gelap kan, dia letak flash kiri kanan, flash kecil tu lah kan, macam godok jenis berapa series tu lah kan, dia letak kiri kanan. Dia pakai ISO 400 saja, 500 kan. Dan ada satu lagi fotografer tempat yang sama, dia guna kamera, kita ambil Nikon lah, Nikon Z8 ke Z9 kan. Dia terpaksa naikkan ISO 8000 ataupun 10000 kan. Saya berani jamin gambar daripada Sony A6400 yang pakai flash tu jauh lebih baik daripada hasil gambar Nikon Z9 atau Z8 yang ISO dia terpaksa naikkan sampai 10,000. Jadi sesiapa yang biasa guna kamera, dia tahulah bila kalau dah ISO tu naik sampai 10,000, memang keadaan tempat tu gelap lah. You faham tak? So maksud dia macam tu. So lighting tu penting. Kalau kita rasa kita ada modal lebih kan, nak upgrade kamera, tapi kita bila pasal kamera ni kita boleh macam belagak sikit kan, nampak aku pakai full frame, cuma macam bab lighting ni, benda tu kita simpan dalam beg, tak boleh nak gantung kat leher kan, dia nampak macam tak sedap kan. Tapi realiti dia macam tu lah. Kalau kita ada duit lebih, kita beli lighting. Macam ada saya tengok satu video kat TikTok ke mana tak ingat lah, tapi saya fotografer tu daripada Ukraine. Dia ambil event lah, wedding pun dia ambil event. Dia letak 3 flash dekat sekeliling dewan ataupun ballroom hotel tu kan. Dia letak dekat penjuru-penjuru tu. Dia ambil gambar. Jadi gambar dia cantik lah. Dia tak ada, dia kalau pun dia nak naikkan ISO kamera tu tak terlalu tinggi sangat, pasal dibantu oleh lighting yang ada menerangi subjek tu. Macam nak ambil orang menari di tengah pentas kan, ataupun di tengah-tengah dewan kan, dia ada sokongan lighting lain lagi, berbanding dengan dia terpaksa naikkan ISO 10,000 ataupun 12,000 kan. So lighting tu penting. Jadi kalau kita rasa kamera kita okey lagi, kamera APS-C kita okey lagi, tapi ada duit lebih kan, saya suggest lah beli lighting sama ada LED ataupun beli extra flash. Ini tapi duit masing-masing lah. Ada yang boleh ada kata ada duit aku punya suka, itu ikutlah kan. Saya buat ni orang kata apa, just pandangan ataupun dari segi pengalaman sajalah, antara keperluan dan kehendak kamera itu kan. Dan untuk macam kamera ni saya tak pakai lagi pasal dah rosak. Kalau kamera D70S ni masih boleh pakai lagi, masih pakai lah, tak ada masalah pun. Okay lah, kalau ada benda yang masih nak tanya lagi kan, insyaAllah saya boleh jawab di ruang komen lah. Kita tanya, tak ada benda kan. Okay, jumpa lagi.